saya telah go through advanced hormone test, dan di situlah baru saya tahu apa masalah saya sebenarnya. Di mana selama hampir 4 tahun yang lepas, bermula 4 tahun yang lepas, saya rasa sesuatu yang perubahan yang sangat besar telah berlaku pada diri saya, di mana saya menjadi seorang wanita yang terlalu penat dalam segala hal sehingga ia mengganggu role saya sebagai seorang penyanyi kejaya saya. Ia mengganggu role saya sebagai seorang ibu kerana saya terlalu penat. Bangun pagi menjadi satu kepayahan yang tak terkata. Rambut saya gugur, kuku saya jadi brittle, senang patah. Saya sangat penat. Saya rasa macam diri saya macam bukan diri saya yang sebelum ini. Jadi sehingga kan saya rasa kehidupan saya jadi sangat-sangat tak berkualiti. Saya sedang pening kepala. Saya lebih suka tidur daripada hendak keluar untuk berinteraksi dengan orang. Saya di seorang yang saya tak kenal diri saya siapa. Jadi saya sampailah satu peringkat saya rasa I need to find help. Saya perlu cari bantuan untuk menjadi diri saya balik. Kerana saya tahu this is not me. Dan lepas saya buat sedikit kajian, ini bukanlah sebab saya. Ini adalah kerana sesuatu sedang berlaku dalam diri saya, dan saya telah ke Sky Hill Clinic dan saya minta bantuan sebenarnya. Saya cari bantuan kerana I know this is not me. Saya telah go through advanced hormone test, dan di situlah baru saya tahu apa masalah saya sebenarnya. Di mana sebenarnya kandungan iron, ferritin di dalam badan saya yang sepatutnya 3 digit, hanya 1 digit dalam diri saya. Kerana itulah saya penat, saya sejuk, kuku saya pecah-pecah, rambut saya gugur, saya pening kepala, saya tidak menjadi diri saya yang sebenar seperti sebelum ini. Dan Alhamdulillah, selepas saya dapat tahu apa masalah saya, treatment regime telah dilakukan, telah dicipta oleh Dr. Linda untuk saya, custom for me. Dan Alhamdulillah sekarang ni my iron, lepas buat iron treatment, daripada single digit dah menjadi double digit. We are halfway there. Itu pun saya dah dapat rasa yang okay, saya sudah kembali. Tetapi I know untuk saya perlukan more treatment. Saya akan teruskan treatment kerana saya yakin saya telah temu jawapan dan treatment yang terbaik di Sky Hill. So, thank you Dr. Linda. Saya boleh berkhidmat sebagai seorang ibu untuk anak-anak saya dan jadi isteri yang terbaik untuk suami saya, dan kepada peminat-peminat saya, I am back stronger insyaAllah. So, Alhamdulillah. Terima kasih.